saya rasa memang bagus. Supaya dapat mengeratkan hubungan. Rasa macam seronok lah. Ya Allah, ya Tuhan kami, berkatilah Majlis Perasmian Penutup Pesta Tanjung Balau Kejora tahun 2024. Terima kasih kepada pihak dengan keindahan pantai dia tersebut. Saya mengharapkan program-program ini dapat dibuatkan setiap tahun. Saya bersyukur kehadrat ilahi ke atas rezeki yang saya dapat hari ini. Rezeki yang saya tak sangka. Actually saya datang semua untuk distinction. Menarik pelajar-pelajar. Dan untuk memenuhi masa lapang di waktu cuti sekolah. Kurnianya dapat kita bersama-sama berkumpul dan menjayakan Majlis Perasmian Penutup Pesta Tanjung Balau at Kejora tahun 2024. Kita akan melancarkan Fun Map Kejora ataupun tourist attraction di kawasan-kawasan Kejora yang memfokuskan kepada produk pelancongan dalam wilayah Kejora. Bismillahirrahmanirrahim. Saya dengan ini merasmikan Majlis Perasmian Penutupan Pesta Tanjung Balau at Kejora tahun 2024.